Dia sebenarnya bukan pasal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap datang walaupun dia dah penat. Yang datang bila badan dah tak larat, kepala dah bercelaru. Ramai je yang boleh datang waktu tengah fit, waktu tengah senang. Tapi yang datang masa tengah penat, masa mental tengah down, yang itulah yang nak berubah. Bila kau datang, walaupun mental kau tengah lemah, badan kau tengah penat, sebenarnya kau tengah membina kekuatan kau yang paling jitu. Mental kau strong, walaupun emosi kau terganggu. Hari ni mungkin kau rasa kau tak boleh perform, tapi percayalah, hari-hari macam ni akan membentuk diri kau. Hari-hari macam ni yang membezakan orang yang main-main dengan orang yang betul-betul nak menang.